Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Syakir. Alhamdulillah, I think this is really rezeki kot. Lama dah. Last kali jumpa Dr. Zu 2021. Sekarang umur dia 26. Dan masa pertama jumpa Dr. Zu umur 16. Dah tinggal 4. Boleh cerita sikit tak? Kalau hashtag Dr. Zu hari ni, Dr. Zu punya podcast adalah daripada wrong diagnose, kanak-kanak remaja yang pening yang diisytiharkan ataupun dinamingkan malas pergi sekolah. Kan, malas pergi sekolah, tapi dia mempunyai seorang ayah yang sangat berkata Masya Allah, yang sangat sentiasa berusaha mencari kenapa anak dia tak nak pergi sekolah. Setelah Syakir, kita dia sikit, dia nak cerita sikit macam mana pening masa you berumur. Kita 4 ni jumpa Dr. Zu, tapi dah pening beberapa tahun. Dr. Zu nak tahu apa cerita sehingga you jumpa Dr. Zu. Saya mula pening sebelum umur 16 lagi. 16 sampai 16. Jadi bila saya start pening kepala itu, saya pergi klinik lah. Okey. Dengan Dr. Zu. So saya pergi klinik tu, Dr. Zu cakap dia senang cuba Dr. Zu kalau tengok untuk pening ni bukan pening biasa. Okey. Jadi Boleh you define tak? Kita cakap kuat sikit. Boleh define tak pening you macam mana? Masa you berumur dah tingkatan 4 tu, you punya pening macam mana you rasa sebenarnya? masa saya tingkatan 4 tu, saya pening berpusing lah. Berpusing, bertayo. Okey. Jadi saya nak berjalan pun susah. Okey. Lepas tu kalau nak bangun itu, kalau dah pening memang tak boleh nak bangun lah. Tak nak bangun lah. Tak nak. Dan ayah you pernah cerita, tu saya ingat, dah pakai baju sekolah, tiba-tiba tak nak pergi. Dah siap dah pakai baju sekolah. Okey, kenapa? Sebab saya tak tahu lagi pasal pening tu. Tak tahu. Ingat pening biasa je lah. Okey. So, Bukan pening berdenyut. bukan pening macam orang kata sakit kepala biasa. Bukan sakit kepala lah. Okey. Bila saya lepas pakai baju sekolah tu, macam kita jalan hanyut, macam nampak semua benda berpusing lah. Okey. So, lepas tu memang saya gerak lah tak pergi sekolah. Sebab kalau pergi sekolah, kita akan banyak bilik-bilik kesihatan ni. Banyak bilik sakit ke bagi? Bilik sakit. Saya ingat. Okey, bilik sakit. Jadi kalau pergi sekolah, jadi saya bila dah ada rasa macam nak pening-pening tu, memang saya tak pergi sekolah terus lah. Dr. Su pernah ingat ayah you cakap lama you tak pergi sekolah? Berapa lama you tak pergi sekolah? Dr. Su tak ingat dulu? Kalau ingat? Kalau sebab tak adalah banyak sangat, dia tak ada berterusan, tapi contoh dalam 2 minggu mungkin 3 kali tak pergi. Okey. Tapi benda tu berlarutan selama setahun ke macam mana sebelum jumpa Dr. Zu? Mungkin adalah Dalam setahun lah. Okey, Dr. Zu adalah doktor mungkin yang ke berapa Dr. Zu tahu? 10 ke berapa, tapi apa diagnosa yang diberi oleh perawat ataupun doktor yang sebelum ni bila pergi jumpa you cakap pening? Apa yang dia orang bagi? Tapi jangan sebut nama doktor lah. Sebelum saya pening tu, saya ada macam telinga saya bunyi berising macam tu. Okey, itu features mania disease. Jadi kebanyakan doktor dia bagi ubat pening biasa. Dia bagi ubat telinga lah, takut telinga kita tersumbat. Okey. So dah jumpa pakar ORL masa tu? Belum lagi. Masa tu belum lagi? Okey. Lepas tu masa tu Klinik biasa. Klinik biasa lah. Jadi lepas nak pakai ubat telinga tu tak jadi. Ingatkan bila dah nak ubat pening tu, hilang lah semua. Tapi tak hilang lah, berterusan lah. Alhamdulillah. Itu barulah saya refer ke orang biasa. So sebelum ni you tak pernah diberi diagnosis. You tahu kan diagnosa itu adalah mania disease. Mania disease tu maksudnya dia 5 features dia. Satu, dia akan rasa telinga getar. Dia akan rasa terapung-apung, floating sensation. Dia akan ada vertigo. Vertigo dia lebih daripada sejam. Sejak getar. Yang keempat, dia akan ada rasa macam tinnitus, telinga berbunyi dan kurang dengar secara fluctuating. Sekejap dengar, sekejap tak. Sekejap berbunyi, sekejap tak. Dan yang kelima, dia adalah related dengan pemakanan. Macam benda masin, makan Maggi. Dan ayah you pernah komplain dekat Dr. Zu, you suka makan Maggi. Okey, Dr. Zu ingat. Kan, sampai Dr. Zu kata, stop makan Maggi. Itulah, tapi ayah you memang sabar lah. Dr. Zu rasa, kalau Dr. Zu dah dekat position ayah you pun, memang bengang jugalah, sekolah tak pergi, diagnosis tak tahu, asyik cakap hanyut. So, dan dia berapa lama tak? Kalau you ingat, masa kita datang ke kita punya klinik, balance rehab klinik dekat USM ni, lepas kita startkan ubat,
kita start on betasa 2 biji 3 kali sehari kan. 4 biji berapa kali? 4 biji. Okey lah, Dr. Zul tak agresif sangat di masa tu. Sekarang kita start 2 sampai 6 biji sehari. So you makan 4 biji. Berapa lama tak daripada kesan you ambil biji yang ubat betasa yang high dose tu untuk you dapat kesan dan you boleh pergi sekolah balik tanpa masuk bilik sakit ke dalam lupa. Tak ingat. Maksudnya berapa lama, berapa bulan lepas makan ubat dan nampak improvement dah kurang dah MC dan sebagainya. Masa 5 bulan 6 bulan. It's not bukannya short term lah, betul? Dan Dr. Zu jangan bagi you makan Maggi, tak tahulah you follow tak advice tu, dan kurangkan benda masin insyaAllah. So itu dah conclusion Dr. Zu nak cakap kat sini untuk para ibu bapa dekat luar sana. Kalau anak you komplain sakit kepala, you tak komplain sakit kepala dengan ayah you kan? You kata hanyut. Dan sebenarnya kan ramai akan pergi contohlah klinik kesihatan, jumpa GP private dan telinga berbunyi. Kebetulan tak ada komplain, orang bagi ubat drop, ubat titik. Yang tu memang tak akan ada kesan. So kat sini Dr. Zu nak membuka mata ataupun kita nak berkongsi dekat orang yang dekat luar sana. Sekiranya anak anda walaupun umur 16, this is quite rare case lah. Maksudnya menial disease untuk dapat dekat remaja yang berumur 16 tahun, full blown. Dia punya simptom memang akan ada rasa hanyut, vertigo, akan rasa macam terapung-apung, rasa telinga berbunyi, kurang dengar. Semua ni is not bukan biasa dekat orang-orang remaja. So kalau kita tak tangani, pelajar ni mungkin akan terus tidak ke sekolah, berulang-ulang mengambil MC, 2 minggu dia kata kadang-kadang 3 kali tidak pergi sekolah disebabkan memang hanyut. Dan dia sampai satu tahap dah pakai baju nak pergi tak boleh. Bukan dia malas. Kalau dia malas tak adalah jadi engineer macam sekarang. Kan? I think he's a very good student, brilliant student, tapi disebabkan masalah vertigo yang dia alami selama ni dan it's not easy. So semoga dekat luar sana boleh sesiapa yang ada masalah seperti yang dialami oleh saudara Syakir kita boleh dapatkan consultation assessment. Yang paling penting adalah ujian pengenalan PT-80 untuk memastikan ataupun memberi diagnosa yang tepat untuk pesakit menial disease. Biasanya dia punya masalah pendengaran ataupun PTA test dekat low frequency. So ini adalah big turning point. Dan bagi Dr. Zul lah bersemangat. Berapa tahun kita dah jumpa dah berapa tahun sekarang umur 23, 29, 26. So dalam 10 tahun. Inilah hasil. Maksudnya inilah menyebabkan salah satu spirit ataupun semangat kenapa Dr. Zul rasa kadang-kadang sudah tua dah, 47 dah. Dr. Zul tengok you masa umur 37 lagi. Tapi ini adalah hasil. Maksudnya bila kita tengok pesakit, kita tak nampak hasilnya sekarang. Dan Dr. Zul rasa sangat bangga kan, daripada pesakit yang selalu tak pergi sekolah, selalu ponting sekolah, selalu MC, selalu di level malas pergi sekolah kan. Dan budak bilik sakit yang paling common, asyik sakit je. Dan dia akan relax main game, selalu dia relax dekat main game. So I think this is a good example macam mana kalau kita bagi diagnosa tepat untuk seorang pesakit, dia akan mengubah dia punya future direction. Dan Alhamdulillah dan Dr. Zul ucapkan terima kasih lah kepada Kak Nas sekali, Dr. Atika dan semua yang merawat, yang bagi diagnosis yang tepat, dia telah mengubah dia punya future direction. Syakir, last word untuk orang yang dekat luar sana lah, especially remaja lah kan. Siapa? Afiq, how old are you? 20. Afiq boleh bayangkan dia umur 16, dia rasa macam hanyut je all the time. So apa yang Syakir nak share? Untuk yang rasa pening kepala kau ke semua, kepala jagalah makanan, jagalah telinga anda. Jangan makan Maggi. Jangan makan Maggi banyak sangat. So kalau ada masalah jumpa lah Dr. Zul. Alhamdulillah, insyaAllah. Thank you so much, Syakir. So Dr. Zul doakan awak akan terus berjaya dan insyaAllah. Dan nak tanya sebelum off, kenapa datang selepas 4 tahun? Okay. Itu saya ada pening kepala jadi. Okay, sakit kepala berdenyut ke dan nak jadi macam dulu? Mungkin lah sebab dulu saya dah tinggal banyak ubat Dah berapa tahun ni tinggal ubat? 4 tahun tak jumpa memang tak makan ubat. Terrible tu kan, insyaAllah. Tapi still makan macam nak maintain makan benda masin, kurangkan benda masin. Yang itu still on. Sekarang dah saya kurang. Dah kurang lah, tapi dah nak start jadi balik. Dan juga akan rasa sangat fobia untuk dia tu kembali balik macam. Kan, sebab dah dah. So insyaAllah, right, thank you so much. Okay dah, terima kasih banyak.